Korang pergi Langkawi beli coklat Daim. Sebenarnya banyak je lagi coklat yang korang boleh beli. Nah, ni kita orang nak tunjuk coklat-coklat yang rare, underrated tapi sedap. Kita orang beli ni dekat Eastern Duty Free 2 dekat Pantai Chenang. Sini best weh sebab lokasi dia strategik, dekat je dengan airport. Lepas tu tempat dia besar, cantik, senang lah nak cari barang. Dia ada lagi satu Eastern Duty Free Chenang, tapi itu kecil sikit. Yang ni besar. Kalau nak cari, depan dia ada tulisan Chenang Walk ni dengan Langkapuri Resort. Dekat tepi ada Langgura Baron Resort. Sini coklat import lokal semua ada. Bab halal tak payah risau, semuanya memang halal. Kalau kilang kat Malaysia halal JAKIM, kalau kat luar negara pakai halal luar lah, tapi diiktiraf JAKIM juga. Contohnya macam Lays ni, ada orang kata tak halal kan, tapi dekat sini semuanya yang halal. Tapi itu kalau cerita pasal halal lah. Kita orang kalau pergi kedai coklat kena ada apps no thanks ni, barulah confident nak beli. Banyak je coklat yang boleh beli sedap-sedap tapi tak support. Dekat sini ada rak khas Elite Coklat. Dia dari Turki, dah lama dah, sejak 1924. Yang bestnya coklat dia ni semuanya kotak cantik-cantik. Ini kalau nak bagi hadiah ke orang sangat sesuai. Yang murah pun ada, coklat bentuk sudu ni baru RM3 lebih. Lin ni dah memang famous dah lah. Selalunya orang beli yang high cocoa ni, suka kelak-kelak tu okey lah. Tapi siapa yang tak suka boleh je ambil yang milk coklat macam ni. Retail spot dekat sini murah, satu RM7.90 je. 36 coklat ni wajib beli. Dia crispy coklat ala-ala makan potato chip tapi versi coklat. Andis ni sedap, dia coklat mint, so dia tak adalah manis sangat. Kalau suka ngunyah yang ciwi-ciwi tu kan, ambil nougat. Ini pula antara jenama-jenama yang selamat untuk korang beli. Rasa dia sedap, harga dia murah dan tak perlu boykot. Rak produk Malaysia pun ada dekat sini. Siapa kata pergi Langkawi mesti beli coklat import je? Coklat lokal ni pun sebenarnya semua sedap-sedap je. By the way, dekat Eastern Duty Free ni tak adalah jual coklat je. Diorang jual juga benda lain. Contohnya macam perfume ni. Yang branded ada, yang murah pun ada juga. Lepas tu ada lagi lah barang-barang lain. Kopi, teh, keperluan untuk pergi pantai pun ada juga. So, kalau ke Langkawi, bolehlah datang ke sini.